Okey. Jumpa lagi dalam Kebun Kampung. Okey, inilah keadaan pokok yang telah kita potong. Daripada 2, kita jadikan dia 1 dahan saja yang akan menjadi pokok utamalah. Okey. Ni saya dah potong kat sini. Kita nak potong rapat sangat, takut dia sekah nanti. Nanti ni biar dia saya tinggi sikit lah. Okey. Sebab dia cantum, dia berkembar kat situ. Okey, saya dah potong satu. Kita biarkan satu pokok yang untuk dia membesar lah, jadi dahan utama. Jadi pokok utama dia. Dan sebelum ni cantuman pokok ni saya beli pada kecil ya. Okey, dulu cantuman dia kat bawah lah. Cantuman kat bawah ni pokok air lah. Betul. Dipatahkan kera. Jadi ini dia dah tumbuh baru. Saya tambah baja dan juga dolomite lah untuk membantu pertumbuhan dia balik. Saya ada harapan untuk dia membesar. Okey. Ini adalah cabaran dalam pertanian lah. Okey. Sebelum ni dah ada isu lah, banyak isu tentang kera ni sebagai perosak. Jadi ini adalah salah satu kerja dia lah. Merosakkan pokok yang kita tanam. Okey. Jadi kena banyak bersabar lah. Okey. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye.